Tapi kalau saya baca awak punya work experience, saya memang tak puas hati. Assist, involve, assist. Kalau awak guna assist, involve ni, saya tak nampak apa-apa advantage. So this is kita panggil keywords, kata kunci yang boleh buat saya nak baca awak punya resume ni. Kata kunci yang boleh ajak awak untuk datang interview. Sebenarnya apa yang awak buat sama je macam ni, sama je, tapi penggunaan ayat kosa kata kosa kata, okay? Dan yang paling penting, the bullet point, dia kena tunjuk result ataupun achievement. Tengok lead and supported the replacement firing unit. This is what you have done. Tapi apa hasil dia? Ensuring improve reliability and reduce downtime. Ini yang kita nak tengok. Kita tak nak tengok apa yang awak buat. Awak macam seolah-olah bagi saya job description atau JD. Awak tak bagi saya tentang kenapa saya nak ambil awak masuk interview. Kalau nombor 2 ni pula, okay, actively participated ni. Tu untuk apa? Untuk awak nak verify performance and safety compliance. Ini hasil dia. Resulting in safer and more efficient operations. Ini yang selalu kandidat terlepas pandang untuk nak letak dalam resume. Dia tak letak achievement, impact dekat company. Yes, output untuk every work yang you dah buat sebelum ni. Okay?